Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Sekarang ni kita dekat Hotel Oasis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jom masuk. Okey. Kita berada dekat Hotel Oasis Hotel. Package Mutiara di Mekah. Ini adalah biliknya untuk katil berempat. Okey, ada TV. Ada TV, ada cermin, ada Al-Quran. Tuala disediakan. Sekarang ni kita perjalanan menuju ke Masjidil Haram, di mana pada jam 1:30 pagi kami akan menunaikan umrah yang pertama buat jemaah rutin. InsyaAllah semuanya dipermudahkan. Okey, nak tahu kiblat arah mana, tengok tile. Tile ni arah mana? Mana kiblat arah sini lah. Setiap kali sampai dekat Safa atau Marwah, Bismillah ya Allah Akbar sekali je. Sekarang ni kita ni sama-sama boleh? Ajar aku melakukan sa'i umrah. Melakukan sa'i umrah 7 kali ulang alik. 7 kali ulang alik. Kiblat. Bismillah ya Allah Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi tadi kita dah selesai umrah yang pertama. Ada hari ni jemaah berehat ataupun bebas lah nak pergi masjid dan sebagainya. So sekarang kita nak bawa pergi Jeddah balik untuk jemput jemaah yang bakal tiba pada tarikh 2 Disember. Jom. Haji Al-Mu'minin. Yes. Nani? Kita nak pergi mana cik hari ni cik? لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini merupakan hari yang ketiga kita dekat Mekah. Dan hari ini ziarah Hudaybiyah. Kita nak bawa jemaah sedikit refreshing. Jemaah naik unta, tengok kuda, naik kuda. Makan satu unta. Apa mana nak makan makanan Malaysia ada roti canai. We miss roti canai so much. Tunggang dia? Bismillah. Bismillah kak. Dah naik, dah baca doa naik. Allahumma barik lana. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Abah ni boleh bekerja ni lepas pension dia Syakir. Kita nak review satu unta. Berapa per 10? Okey. 7 per 10. 7 per 10. Sebab apa 7? Sebab dia lembut tapi cuma dia besar sikit lah. Berapa hari tak makan makanan Melayu? Apa perasaan? Saya dah biasa, yang ni tak minat pun. اللهم نويت أصلي ركعتين سنة العشاء الله أكبر. Dia dah sampai dah ada dah. Oi. Brother, what's that? What's that, brother? Hari ni kita nak pergi mana kak malam ni? Entah. Malam ni kita nak pergi ke Jabal Nur. Ada jemaah yang nak daki, yang nak hiking. Ada jemaah juga yang nak ngopi malam. فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع Dan niatkan setiap perjalanan kita dengan selawat. Dan setiap selawat yang kita selawat, Allah ganjarkan 100,000 kali ganda pahala. Dah rasanya dapat kita merasai perjalanan penuh ibrah. Okay, kita datang sini merasakan perjalanan tu penuh ibrah. Kita nak rasa macam mana. Kita rasa sedikit kepayahan, tapi kita tengok macam mana kepayahan baginda Rasulullah SAW susah lebih susah dengan kita. Sebab apa? Kita lah umat yang disayangi oleh baginda Rasulullah SAW. Okey? Semangat. Kan Ustaz masih semangat pegang tongkat je. Ya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat. Kita akan buat sabir sebanyak 200 paket untuk para tetamu-tetamu Allah yang lalu dekat Jalan Ajian ni. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan bagi pada kami, sumbangkan pada kami sampaikan sumbang kepada mereka dan sama-sama kita berkongsi pahala. Okey? Zas. بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت Syukur je. Syukur. Tiga, dua, satu. Ya Allah, penuhnya. Sedikit sebanyak cerita kami di pasar Kak Kia. You could try turn off the sun. I'm still gonna shine away. Al-Mu'minin hebat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. We're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time.
Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Excited. Lebih sejuk. Alaikum, yeah. Nak naik kabel kau? Perasaan ni terpaksa ni sebab semua orang naik. Dia nak duduk mana kan? Semangat. Semangat. Alhamdulillah teruja kita mengikuti gembira ya. Kapten Al-Mukminin Perkhidmatan yang I just wanna spread love and peace. Okay, masuk. Tengok bawah. Tak nak bawa, tengoklah. Okey lah. Tu kan boleh turun kejap. tengok air. Pak bawa kopi dulu ya kan. Kopi-kopi kat bawah tu. Baru naik pula. Kalau Pening ni boleh lah. Foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I Macam mana perasaan? Seronok dan takut. Seronok. Tak ada rasa takut ke apa? Seronok dah rasa. time for you to rise, for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mom, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mom, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand the famous line about a day I face in time. Cause now I got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. Merupakan hari yang terakhir kami di sini dengan melakukan tawaf wada'. Let's go. النداء الأخير للسادة المسافرين، طائرتكم على وشك الإقلاع. Kalau momen yang paling the latest lah, kita ambil yang momen paling latest, mungkin tadi tu kot time buat tawaf wada' tu, Masuk raudah tu. dapat sentuh Kaabah after banyak kali buat umrah, 3 kali buat umrah, tawaf sunat semua. So the last time yang buat tawaf wada' tu baru dapat sentuh Kaabah. Alhamdulillah. Sebabnya dapat solat di tempat berhampiran dengan Betul-betul orang impikan. Mula-mula ingat kena scam. Memang menangis. Tapi tiba-tiba Allah bagi betul-betul dekat mimbar yang orang lain semua impikan, dan dalam masa yang lama, 1 jam Allah bagi kami kat situ. Saat yang memang subhanallah rindunya. Itu pun sebenarnya macam takut-takut juga nak sentuh sebab macam tekan tengah ramai orang. So time tengah nak pilih posisi mana nak pegang Kaabah tu, aku Asfah dia panggil macam like, Anis macam tu, dia macam make a space untuk kita orang sentuh, kita orang adik-adik sentuh Kaabah tu. Betul. Alhamdulillah. Sangat membantu dan seronok. Ada salah satunya Encik Syakir yang membantu kita orang lelaki perempuan ni. Lagi time tawaf jugalah, macam bila tolong jaga kita orang time tawaf tu, jaga dan lead kita orang lah. Bagus lah. Kalau nak ke mana-mana tu dia orang akan ikut sekali. Terima kasih banyak-banyak. Dia rap back cerita. Walaupun kita rasa kita boleh buat benda tu, tapi
itulah diorang berdua, Cik Syakir dan Cik Asfah sangat bagus. Kita orang pilih Al-Mu'minin ni pun sebab daripada makcik juga. Makcik kita orang pun dengan Al-Mu'minin juga. Last year pergi kan? Last year pun pergi juga Al-Mu'minin ni. So memang makcik kita orang suggest ambil dengan Al-Mu'minin jugalah sebab memang Acik suggest memang best lah, terbaik. Anak makcik kata dah tahun depan nak datang lagi, nak pergi kan. Masa nak suruh ambil. Al-Mu'minin Mumtaz. Al-Mu'minin Mumtaz. Tak apa. Kami pun sama. Kak Imam dia taufik juga. Tuh. Student nakal ni. Ini student nakal ni. Ini bahaya ni. Paling laju. Paling laju tapi nakal juga. Student yang ni nakal. Okey.